Kerajaan Malaysia amat kesal terhadap tindakan kerajaan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan sebuah siri peluru berpandu pada saat akhir sehingga syarikat Norway yang terlibat tidak dapat meneruskan pembekalan seperti yang telah dipersetujui walhal kontrak tersebut telah dimeterai sejak tahun 2018 dan telah dilaksana kontrak tersebut tanpa sebarang isu serta semua aspek pembayaran kontrak telah dibuat mengikut jadual. Kerajaan Malaysia sama sekali tidak dapat menerima alasan-alasan yang dikemukakan oleh kerajaan Norway. Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi